Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, so hari ini saya nak bawa anda untuk teman saya membaja dekat pokok hati-hati dekat sekeliling dekat kawasan ni. Sebab dah lama tak dibajakan. Lepas tu pokoknya pun macam tengok macam tak berapa besar sangat, jadi kita bajakanlah dia. Macam biasa saya guna baja kulit udang. Okey, tema cakap tadi tu dia nak berkokok. But before that, saya nak clearkan sikit dekat satu kawasan tu. Kecil je kawasan tu. Rasanya very quickly lah boleh siap kat situ. Cabut rumput. Lepas tu kalau perlu tanamkan pokok hati-hati kat situ, kita penuhkan dengan pokok hati-hati. Daripada dia penuh dengan rumput-rumput liar, baik kita penuhkan dengan pokok hati-hati yang boleh memberi haluan mata dan juga menjana pendapatan semula. Okey, dekat situ. And then saya nak buat lagi satu lot dekat sana, dekat bawah RPH yang panjang sana tu. Lagi satu lot nak bersihkan and then tanamkan juga hati-hati kat situ. Jadi first kita buat dekat sini dulu lah sebab sini redup. Saya rasa sekejap cukup kat sini. But before that, okay, ini telur yang saya pungut tadi. Daripada reban yang ini saya dapat 15 biji. Okay, reban yang ni saya dapat hari ni 6 biji kalau tak silap. So ini telur hari ni. Malam ni kita nak COD kan dekat regular customer kita. Lepas tu ini baju kulit udang yang kita nak pakai hari ni lah. Okay, yang saya nak kemaskan tu dekat bahagian sini, dalam ni. Rasanya sekejap sangat ni. Lepas tu dalam tu ada pokok hati-hati. Sebenarnya kat sini memang kalau anda tengok saya ada mulching pakai sekam padi kan. Memang ada pokok yang saya tanamkan, pokok hati-hati yang saya tanamkan. Tapi dia dah mati dan saya tak gantikan dengan pokok yang lain. Jadi mohlah kita buat apa-apa yang patut.
Alhamdulillah. Ya, puas hati. Terbuka balik kawasan ni dan ada banyak opportunity yang boleh dibuat. Okay. So itu pokok bunga Flaming Beauty. Ini pokok bunga Torenia kuning. Tapi dia macam tak berbunga sangat lah. Tak tahulah kenapa. And then apa lagi? Oh, ni tak tahulah pokok bunga apa. Tapi Kululuk suka kat dia ni. Saya suka dia. Nak biarkan lagi pokok ni. Saya rasa saya tak naklah tanamkan pokok dulu kat sini. Saya nak proceed dengan membaja. Semua pasu yang dekat sini, bahagian ni belum kemas lagi. Actually ni jalan masuk. Kalau daripada depan jalan masuk yang tercantik. Tak apalah, slow-slow lah kita cantikkan dia ya. Ni jalan masuk. Nak kena trim lagi ni. So membawa ke kebun di belakang ni, Supermom Farm. Sebelah sini pun nak kena cantikkan lagi, kemaskan lagi. Yang ini barang-barang ni nak dibuang. Lepas tu saya nak transformkan jadi macam gazebo lah. Okay, sambung. Saya nak bajakan dengan pasu-pasu kat sini, dekat sini. Yang kat sini dah dibajakan. Lepas tu semua pasu-pasu yang dekat bahagian sini nak bajakan. Okey, yuk. Alhamdulillah, every single pot dah fertilized. Okay, so kita tunggulah dia menyerap nutrients daripada baja-baja ni. Lepas tu dia akan membesar. Oh, subhanallah. Ini pokok bunga rose fragonard. Dia warna peach orange. Sangat cantik. Kelopak dia, bunga dia tahan seminggu. Kelopak dia tebal dan dia wangi. Susah nak cari pokok bunga rose yang wangi
Tapi kelopak dia tebal, dan bila tebal tu dia tahan lama lah. Susah tau nak jumpa. Fragonard adalah salah satunya. Dan dia sangat tahan lasak. Saya tanamkan dekat situ, ke tanah terus. Nanti kalau bunga dia dah kembang nanti saya tunjuk. Okay. So saya rasa saya nak proceed lepas ni. Saya nak potong keratan hati-hati untuk saya biarkan balik. Contohnya yang ni. Yang ni orang panggil jejari artis. Ni ramai peminat dia ni. Tapi itulah, dia ni masih lagi manja dekat kawasan ni, dekat persekitaran saya ni. Jadi tanam banyak mana pun banyak yang mati, sikit je yang hidup. Yang ini pun ramai juga peminat dia ni. Yang ni favourite saya, dia macam musim luruh punya warna. Cantik. Ni pun cantik. Ni saya dah biarkan kot beberapa hari lepas. Ni yang dalam target nak biarkan hari ni. Okey. Cik Yam kita beristirahat menunggu maghrib Besok nak raya haji. Tahu? Okey. Alhamdulillah. Rasa puas. Dapat tik satu kerja dalam checklist. Ni nak kena ambil. Kita terlupa, nanti kena hujan nanti. Okey. Kita jalan daripada sini pula. Ni pun favourite juga ni. Cantik. Okey. Saya bawa jalan-jalan lah sekejap. Tengok. Tapi sebelum tu saya letakkan ni. Jangan tengok kat sini lah dulu. Okey. Ni subhanallah, cantik. Ini pun antara favourite saya. Pokok bunga, pokok buah naga saya. Buah naga yang paling kecil dekat dunia. Tapi yang paling manis dekat dunia. Tengok ni. Alhamdulillah. Tak sabar nak makan. Ni pun ada juga bud bunga dia. Geram tengok. Ni dah berjauh nampak dah dia. Sangat-sangat cantik. Ni pun saya nak biarkan juga ni. Okay, jom kita jalan tengok kat sana pula. Okay, kat pasu-pasu ni nak kena dicabutkan rumput-rumputnya. InsyaAllah dari masa ke semasa saya akan buat sikit-sikit. Tengok. Yang tadi kat sana tadi tu daunnya besar. Yang ni daunnya kecil. Dia macam terbantuk sikit. Sebab tu kena letakkan baja. Dekat sini ada ID yang baru. Tumbuh daripada biji benih. Biji benih tu biji benih tu datang daripada bunga pokok yang saya beli biji benihnya daripada Indon. So ni insyaAllah dalam masa terdekat saya nak alihkan ke tanah. Masih mencari tempat lagi. Yang mana satu tempat mana saya nak letakkan ni. Ni apa hal ni? Mesti tak bam. Ayah. Tu pun sama, ID yang baru juga. Tu pokok carrot. Lepas ni pokok dia tak berapa cantik sangat. Ini pun nak dibiarkan juga.
Ni sweet sangat orange dia. Ni pun favourite orang ramai. Tengok, dia berubah-ubah. Ini pokok ni semua ni sama ni. Tapi ada masa kan dia jadi bulat daunnya. Mana bulat? Ni. Ni bulat. Lepas tu jadi tirus. Okay, ni bunga dia saya buangkan. So that's it you guys. Itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Harap anda dapat sesuatu and you enjoy this video. And see you in the next video. Bye. Assalamualaikum.